Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya semua. Trip camping kali ni selama 2 hari 1 malam. First time lah ni kami camping paling dekat dalam sejarah. Perjalanan kami bawah sejam je guys. Untuk trip camping kali ni pun pertama kali juga camping di area Hulu Langat, Selangor. Sebelum-sebelum ni memang pernah ada survey campsite di daerah sini, tapi selalu tak berkesempatan lah. Sangka juga rupa-rupanya kat sini pun memang ada banyak sungai-sungai cantik, campsite famous dan tempat-tempat menarik untuk berkelah ya. Vibe dia pun best, macam masuk kampung-kampung gitu. Bang, terus ke sini je? Naik ke atas terus. Okey, baik. Okay guys, kita dah sampai dah di Asli Adventure Base Camp. Betul. Inilah owner dia. Owner dia muda ke? Umur apa bang? 27. 27. Oi, dah 27 dah ada satu campsite. Memang best lah. So hari ni kita datang di Hulu Langat ni nak try camping dekat Zikri punya campsite ni, Asli Adventure Base Camp Betul. So kita tengok kawasan ni memang luas, banyak tapak-tapak, ada tinggi rendah, ada kolam mancing. Nanti kita review guys. Nanti kita temu ramah owner lagi nanti. Kita interview dia. Kita interview dia apa yang menarik kat sini. Nanti mungkin dia boleh bawa kita jalan-jalan sekitar sini Betul, boleh. Okay guys, stay tune. Kita nak pasang kemah dulu. Nanti apa-apa saya update lagi guys. Okay guys, kita dah bawa turun kemah. Itu hari kita pump kan. Ini kali barang yang kita order dah sampai. Ini pump dia. Nanti kita review onkan dia, sambungkan dia punya hose. Kita ambil, kita set kepada 6 PSI untuk tekanan angin dia. Okay. Sekarang kita tunggu, kita nak tengok berapa minit dia punya pump ni. Kita baru start. Kita tengoklah berapa lama dia punya nak dapatkan dia punya kembang. Sekarang 9.55 lah tadi kita pump kita tunggu. Alright.
Sekarang kita tengah custom pasang flash sheet ni sebab dia tak ada attach mana-mana. Kita tak attach dekat kita punya main tank ni. Jadi kita kena beri kreatif sikit lah. Kena jadi kreatif sikit sebab kita nak tegakkan flash sheet supaya kita dapat teduhan dan juga daripada tempias hujan. So apa yang saya tengah buat sekarang ni, macam tak ada kena-mengena kan. Kenapa tiba-tiba tiang ada kat sini? Sebenarnya kita tarik tali yang flash sheet tu, sebab kita tak nak bergantung pada tent ni. Kita takut dia rosak ke apa, dia punya cotton dia nanti bergeser tali. Jadi kita kena tarik tali daripada flash sheet depan sekali tadi tu, tarik pergi sini. Tengoklah jadi ke tak. Kita cuba dulu guys. Okay, ni cara dia guys. Harap dia boleh tegak lah. Kita adjust lagi guys. Adjust lagi. Bagi dia betul-betul. Okay, cuba tengok dulu center align tak. Sana kita tarik sikit. Adjust sikit. Sana ada nampak sengit sikit tu. Adjust lagi. Yang sini kita kendurkan dulu. Adjust balik. Pergi. Boleh lah. Okay guys, sekarang di belakang saya dah set up kemah. Oh guys, memang berkicap lah. Memang betul-betul panas guys. Atas ni dia kurang pokok dia. Tapi kita menjagakan hujan di petang hari nanti. Ini pun harap-harapnya kita dapat teduhan sikit dan hujan yang tak terlalu lebat. Kalau setakat hujan sikit-sikit tu kita tak adalah risau sangat. Kalau hujan lebat sangat, risau juga kan. Okay guys, so setup kali ni barulah kita ada flash sheet kat depan. Flash sheet kita ni baru je sampai dalam minggu lepas. So yang camping yang sebelumnya kita tak sempat lah. Kita pun tak pasti kan, kita apa lagi kita nak kena ada. So kita try satu persatu lah dulu kan. Okay, ini ada flash sheet lah. Kita boleh berteduh daripada hujan yang panas. So flash sheet ni tak adalah besar sangat, kecil je. Kita dapat cover sikit je. So dia punya ukuran dia 5/4 tu. 5/4 macam tu lah. Dan ini kita belakangnya, atas tu kita dapat sambung macam ni je. Sebab kalau tak tali nanti boleh dia ini kan, dia mungkin tak dapat support lah. Kita nak tarik tegang-tegang. So yang tu saya tarik sini lah. Pergi sini, pacak kat belakang ni. Okay guys, tapak kat sini dia luas luas lah.
Sebab dia atas ni dia kampus lain agak susah nak sampai. Sebab dia memerlukan, kalau nak bawa barang tu agak susah sikit. Sebab parking jauh. So parking bawah sana, boleh tengok parking bawah sana. Lepas tu kat sini atas ni sikit ada zone A, ni zone B. Diorang pun parking bawah, kena naik atas. So kalau nak pergi kat tempat saya ni, kena naik daripada sini ya. Kena naik daripada sini terus kat sini. Macam saya boleh bawa kereta. Kalau yang ada 4x4 boleh naik atas ni terus park kat sini, boleh pacak kemah dan boleh parking di sebelah kemah je. Okay guys, apa yang saya nak buat sekarang adalah nak pasang cam bag ni. First time saya tak pernah tidur atas cam bag. Ni baru nak cubalah. Macam shock je kan tidur atas cam bag ni. So sebelum ni atas tilam, kadang-kadang atas kursi healing yang boleh baring tu. So ya kali ni saya nak try lah. Mana tahu best ke tidur atas cam bag ni. Dia packaging dia macam ni je. Kecil, ringan. So saya rasa memang mudah lah nak bawa dia ni. Betul macam ni ngam. So kaki dia ni just buka, pasang-pasang macam ni, cantumkan dia. Memang mudah. Jom tengok saya buat macam mana. Okay. Kita cuba guys. So ni tulang tengah dia yang ini tulang tengah dia. Kita tengok kejadian dia macam ni. Apa yang saya tengah pasang sekarang ni adalah tulang tengah dia. So inilah dia punya apa panggil, cam bag dia ni. Canvas dia ni yang okey. Oh sebelum tu dia ada bagi dua batang kiri kanan ni. Dia ada bagi dua batang kiri kanan untuk kita straightkan dia punya ni. Straightkan dia punya apa ni lah. Bagi dia lurus. Kalau tak dia mungkin kendur dan juga tak menjadi. So kita kena pasang ni juga. Dia ibarat macam pole je lah. Pasang macam ni je, cantum-cantumkan je. Okay guys. So, kita cantumkan dulu baru kita masukkan dia dalam sini, kain dia ni. Okay. Kita keluar pula. Okay. Okay, bila dah macam ni, ini dah kita pasang ni je tulang tengah dia ni. So sini dia ada satu lock kat sini, kita looskan dia dulu, tarik je. Okay. So satu dekat sini, masukkan dekat ni, ada apa nama, tempat nak ini ni, lockkan ni. Okay. So cara dia adalah yang lock yang kita looskan tadi tu, tolak je. Okay. Awal-awal buat ni agak macam ni sikit lah, ketat kan, dia ketat. Kalau perempuan tu mungkin susah sikit. Jadi dia agak kuat sikit kalau kita nak tolak ni, pakai tenaga sikit lah. Baru dia tegang. Kalau tak ini dia tak tegang tau. Kejadian ni macam ni. Tapi ini kalau walaupun dia macam ni, dah boleh dah kita nak tidur, kita nak baring atas ni, tapi dia rendah lah. So dia ada bagi kita kaki dia guys. Ni contoh kalau kita nak macam ni pun dah okey, dah boleh kalau nak buat rendah-rendah. Tapi nak best lagi, kita pasang dia punya kaki lah. Kaki dia ni ada berapa belas ada 12. So kita balikkan dia semula. Right. Pasang dia senang je. Ni masukkan je sampai bunyi ketak. Sampai dia bunyi tu. Berapa minit je ni pasang ni? Tak sampai 10 minit. Kalau orang dah expert ni 5 minit je siap. So kalau siapa yang sukakan tidur dekat luar, bagus ada ni lah. Kejadian dia.
Dah siap. So dia punya panjang dia ni, yang saya ambil ni, yang saya beli ni tak terlampau panjang lah. Saya ambil yang 195 cm. So lebar dia dalam 50-60 kot. 50 je lah saya rasa. Lebar dia dalam 50-60. Nanti saya confirm balik. So dia punya panjang ni saya ingat 195 cm. So jom kita try guys. Kan? Tu dia. So masih ada space lagi. Kaki pun ada ngam-ngam lah. Masih ada space juga. So kita akan tidur macam ni lah. Best lagi kena ada bantal lah. Ada bantal, ada kalau sejuk tu ada apa nama? Ada selimut. Baru best. Okay guys, siap. Okay guys, tadi saya dah set up tadi. Saya rehat sekejap, kita lelap sekejap. Lepas tu ni makan tengah hari tadi dah siap dah. Ni yang baru saya nak makan ni. Hari ni kita punya menu nasi putih dengan ayam buttermilk dan juga sotong celup tepung guys. Sotong celup tepung. Bismillah. Jom kita nak makan dulu. Ni dah petang dah. Kejap lagi kita nak pergi sungai. Kita nak turun sungai, nak tengok keadaan sungai tu macam mana. Nice ke tak nice, kita nak mandi. Kalau okey nanti saya akan share dalam video ni. Okay, stay tune guys. Okay guys, tadi kita punya kemah kat sana. Sekarang ni kita nak turun ke bawah. Kita nak try tengok sungai dia guys. Okay. So yang lain dia orang punya kemah dekat sana. Ni zone A, zone B lah. Okay, kami punya kat sana. Alright, jom kita turun bawah guys. Kita tengok apa ada kat bawah ni. Okay, ni dari arah yang kita masuk tadi tu lah kan. So saya pun tak pasti mana sungai. Dia kata kat bawah lagi. Mungkin kat sini lah. Kat sini turun bawah kot. Jom kita tengok guys. Okay, kita dah tahu dah sungai dia kat mana. Sebenarnya sungai dia di hadapan pintu masuk asli adventure base camp ni. Okay, ini pintu masuk dia. So inilah sungai dia. Sungai, apa nama dia ni sungai? Saya pun lupa apa nama sungai dia. Sungai Lepoh. Sungai Lepoh. Okay, inilah sungai dia. So ni kita boleh turun kat sini. Ada tangga guys. Ada tangga boleh turun kat sini. Okey, dia dah sampai sungai dia guys. So inilah sungai yang berada di depan kita punya campsite tadi. Yang kita datang camping tadi tu. Okey, ini sungai, kalau tak salah saya, Sungai Lepoh. Dia antara anak sungai yang cantik juga yang kita boleh mandi kat sini. Dan pihak campsite asli adventure tu, tak salah saya, ini adalah pondok-pondok yang diorang sediakan bagi sesiapa yang datang camping ataupun menginap dia punya tempat ni. So kita boleh pakai dia punya pondok ni kalau kosong. So kita boleh santai-santai, boleh chill-chill, lepak-lepak mandi sungai kat sini guys. Sungai memang betul bersih, cantik. Memang tak tahulah sejuk ke tak ni. Saya pun baru nak try ni. Saya pun baru nak cuba ni. Jom. Sebelum hari gelap kita cuba dulu guys. Alright.
Okay guys, inilah sungai dia. Best, memang best. Sebab dia nak kata sejuk, tak adalah sejuk sangat sampai menggigil, tapi boleh tahan lah. Memang best lah. Sebab kat sini dia ada pondok-pondok, kita boleh chill kat sini, boleh lepak. Dan kalau pada sesiapa yang nak menyewa, chalet kat sini pun banyak. Boleh walk in je. Datang, boleh try walk in kat sini. Ni saya tak pasti siapa owner dia. Yang ni lah, tu dia tunjuk. Okey, tapi hati-hati kat sini, banyak anjing sikit lah. Sini anjing dia tak kacau orang, cuma dia cari makanan je. Hati-hati ya. Okey. Tapi memang syok lah mandi kat sini. Tak sangka juga ada dekat Hulu Langat ni yang tempat macam ni. Okey guys, stay tune. Nanti kan kita punya next, kita punya aktiviti dan review seterusnya. Mungkin kita nak try review belah campsite nanti. Dekat campsite tu apa je yang kita boleh review nanti. Alright, stay tune. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 8.30 malam. Okey, kita sekarang tengah prepare untuk masak makan malam lah. So malam ni alhamdulillah juga kita direzekikan cuaca yang baik. Belum ada lagi tanda-tanda nak hujan. Walaupun petang tadi ada sekejap mendung, panas. Lepas tu petang tu kita ada rasa rintik-rintik sikit. Dengan keadaan sekarang ni maklum sajalah, kita tak dapat nak, kalau ikut jangkaan weather forecast, kemungkinan tarikh-tarikh untuk minggu ni banyak hujan dan juga dijangka banjir beberapa tempat. So alhamdulillah setakat ini masih lagi tak ada hujan lah. So siang tadi tu tengah hari memang panas, tapi malam dah bertukar sejuk. Memang sejuk. Sekeliling kawasan ni adalah kawasan hutan dan juga ada hutan simpan, dan ada beberapa perkampungan orang asli yang berhampiran dengan kawasan campsite ni. Kalau tengok dengan mata, kita boleh nampak kawasan di belakang bukit ni memang cerah, langit cerah. So saya tak pastilah dalam kamera ni nampak ke tak, tapi kalau dengan mata kasar kita sendiri ni memang cukup cerah lah. Bulan pun ada nampak tadi, tapi sebelah mana bulan tu saya tak perasan lah, tapi rasanya belah sana kot. So dekat sini kita boleh dengar kapal terbang lalu lalang kan. Diorang memang melintasi di atas kepala kita. Ini mungkin yang pergi KLIA ke apa. InsyaAllah pagi besok kalau kata cuaca baik, kita mungkin boleh dapat juga tengok kabus ataupun awan kapek. Kalau ada rezeki kan. Okey. Sekejap lagi saya akan share juga keadaan sekeliling di kawasan campsite ni. Suasana malam dia macam mana. Okey. Okey guys. Okey, boleh nampak langit cerah malam ni. Okey. Saya di tempat saya ni di tapak yang paling atas lah. Ni. Saya punya tapak ni. Okey guys. Okey, boleh nampak
Alright. Okay, ni tapak paling atas. Tapak ni belum ada nama lagi, belum dibagi sebab tapak ni dia tak open, dia belum open untuk kampus lain sebab ini akses agak susah sikit sebab nak kena bawa kereta lah macam saya cerita pagi tadi tu kan. So untuk tapak yang biasa orang camping ni di tapak zone A, zone B, okey, zone A, zone B. Dan di sana ada toilet. Setakat ni ada satu saja toilet yang dekat lah. So selain tu toilet nak kena turun bawah lah kalau kata nak pakai cepat kan, kalau tengah ada orang. Okay, so di zone B dan A ni, okay, dia orang dah ada plug point kat bawah ni siap-siap. Dan ada apa lagi, ada sinki kat sana tu, boleh nampak okay, ada sinki, ada lampu. Ini semua daripada campsite yang ni lah. Cerah lah, kawasan ni memang cerah. So kalau di atas ni memang tak ada apa-apa, tak ada lampu, tak ada toilet, tak ada ini. So saya pilih kat sana sebab saya senang sikit nak akses kalau nak ke toilet. Boleh lah turun tu, dia ada tangga dia. Okay, so kalau siapa yang berminat dengan well, dapat well ada di atas bukit guys. So owner campsite ada buka juga tapak wild. So siapa-siapa yang rasa nak wild tu boleh lah pergi atas sana. So malam tak nampak lah. So di bawah ni zone A, zone B, lepas tu turun satu tingkat lagi ke bawah adalah parking. Ni parking kereta guys. Sana tu. Sana. Okay, di sana tu parking kereta. Di bawahnya lagi adalah kolam. Okay, di bawahnya satu lagi tu adalah kolam. Dan di hujung sana nampak yang macam dewan tu. Okay guys, nampak tak? Zoom sikit Okay Zai. Okay guys, yang sana tu dewan. Dewan ni diorang asal-asalnya dulu ni tempat masih lagi okay, tempat ni adalah sebagai camp motivasi lah. Diorang pakai sebenarnya camp motivasi. Cuma diorang tahun ni kot, mungkin tahun ni lah diorang baru buat campsite. So masih lagi berjalan camp motivasi tu. So besok lah saya cerita lagi suasana sekitar di sini sebab malam memang tak berapa nak nampak sangat. So siang tadi tu agak saya tak sempat lagi nak cerita siang tadi. Okay guys, stay tune lah. Alright. Nanti kita share lagi lah. Kita share lagi apa yang best di sekitar campsite ni. Dengar kata sini pun ada games. Boleh join game lah kalau kata nak buat aktiviti selain daripada mandi sungai ke apa. Alright guys, stay tune. Makan malam. Kita tengah buat kuetiau kungfu. Kuetiau lakna lebih kurang lah. Tapi ni tak ada minyak bijan. So dia jadi kuetiau kungfu lah. So apa lagi nak masuk? Tak tahu lah ni betul ke tak resipi ni. Tak apa nak ingat sangat. Sikit sebut bunyi. Bagi dia kuning sikit. Api ni kejap je. Tak lagi habis ranting dia.
Okey, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari kedua ya. Saya baru selesai mengambil beberapa footage lah. Kita ambil beberapa footage apa tadi, time lapse dan juga footage drone. So pagi ni tenang, cuaca matahari pun dah terbit. Memang nice, tak ada awan mendung. So alhamdulillah, harap-harapnya cuaca pun memberi kerjasama yang baik lah. Sampai kita selesai aktiviti camping untuk hari ni. Okay. So pagi boleh nampak juga sedikit kabus di belakang saya tu. Ada, kalau di hujung sana tu adalah kabus sikit-sikit saja. Kalau nak tengok awan kapet mungkin tak nampak kot dalam kawasan ni, tapi kita dapat kabus lah sikit-sikit. So okay, pagi nanti kita mungkin buat tour sekitar campsite. Saya ada beberapa benda juga tu nak buat info kan. Saya ada beberapa info juga nak bagi tahu di sekitar-sekitar kawasan campsite ni. Alright guys. Biskut mak. Okay guys, hari kedua ni kita datang cuba lagi mandi air sungai dia ni. Ui, hari ni matahari memang betul-betul kau terik lah. Jadinya best lah kalau kita mandi sungai kan. Kalau hujan-hujan tu sejuk sangat. Ni memang tengah-tengah panas ni, apa lagi aktiviti kita orang mandi sungai lah. Cuaca baik apa semua kan. So kita boleh tengok kat sini lah, sungai dia memang sangat sesuai untuk mandi. Inilah santai-santai dengan keluarga, sebab dia kat sini dia dah ada tempat yang dalam, ada tempat yang cetek. Kalau nak dalam pun tak ada dalam sangat, dalam paras-paras ini je. Kalau dewasa paras-paras dada lah orang kata. Memang syok lah kalau nak menyelam-menyelam. So ada tempat yang ada banyak batu, ada tempat yang tak ada batu sangat. Kalau belah sana tu berbatu, belah sini dia kurang sikit. Lepas tu dia dah buat bertingkat-tingkat macam tu. So memang air best lah untuk mandi-mandi kat sini. Okay guys, nanti kita tunjuk footage drone ke apa ke, atau apa je footage yang kita mandi ni. Mentau ada video ikan-ikan berenang-renang ke kan. Memang syok lah. Alright guys, stay tune guys. Okay guys, ni zone A, sana zone B. Dan toilet dia
ada dekat sini ya guys. Toilet memang dekat sangat dah. Kalau nak pakai sinki pun dekat juga. Ni sinki dah. Jom kita tengok toilet dia guys. Okey. Kalau saya punya campsite, saya punya tapak naik atas ni. Ni saya punya naik sini tapi tak ada toilet. Atas ni tak ada toilet, tak ada sinki. So saya kena turun bawah ni lah. Ini yang paling dekat. Okey, ni toilet satu. Toilet satu. Jom kita masuk. Tapi siang dia tak ada ini tak ada lampu sebab dia malam saja dia pakai lampu solar. Jom. Okey guys, ni toilet satu dia. Ada shower, sana lampu solar. Okey. So dia pakai toilet duduk guys kat sini. Ada bidet dan juga pipe sinki lah. Pipe kepala pipe. Okey, belah sini dia ada bagi penyangkut saja. Okey, untuk nak pergi toilet yang kedua ni, dia depan belakang kena lalu ikut tepi ni lah, ikut belakang ni. Okey. Pun sama jugalah macam yang tadi tu. Okey. Ni saya tunjuk sikit lah. Alright. Sama saja. Okey, so sinki dia berada di zone A. Di zone A So sinki kat sini malam jangan risau, dia ada lampu solar. Okey. Kita tahu sampah. Dan paling best plug point memang banyak guys, plug point. Okey, sini ada satu. Dekat zone A ni dia ada banyak. Okey, sana 1, 2 dah. Lepas tu belakang ni 3, sana 4. Yang saya tarik daripada sini lah kalau nak pakai plug. Saya tarik dari sini pergi atas. Okey, saya tarik sini pergi atas. Dan kalau malam bestnya kat sini dia berlampu. Kat sini berlampu. Panjang ni ada lampu guys. Dan dia punya view dia di zone A dan di zone B ni, view kolam lah. View kolam. Kolam ni boleh mancing, free mancing tak ada kena apa-apa bayaran. Sana dia kata ada bela ikan talapia lah. Ikan-ikan lain saya tak pastilah. Dan di zone B ni dia pun ada banyak juga plug point. Sana 1, 2, 3. Sana saya tak pasti zone apa, tapi saya rasa zone C ke apa. Nanti saya tanya owner. Sana pun baru sampai semalam tu. Dan parking bawah ni lah. So korang yang mana nak camping kat sini, nanti parking kat sini. Kalau ada wagon, boleh pakai wagon lah buat naik barang. Ni parking dia luas parking. Sana tu di sana tu ada camp dia, camp untuk dia orang buat motivasi lah, camp motivasi apa-apa family day ke apa nak pakai sini. Sini ada dome, boleh menginap kat sini banyak ada dewan, ada kantin apa semua. Okay guys, kat sini juga ada beberapa aktiviti sukan yang campsite ni provide lah. Contoh flying fox, abseiling dan memanah. Okay guys, kemas-kemas dulu guys. Dah petang ni, dah pukul 4.30. Kat sini check out tak ada kira masa lah. Check in, check out tak ada kira masa. Tapi kalau nak check out tu sebelum pukul 6 lah. Jadi sekarang 4.30, kita ada sikit lagi ni. Kita boleh terus check out lah. Okay, cuaca pun dah reda kan. Alright guys, okay, stay tune. Home. Okey, tadi kita dah buka air valve dia ni untuk kita buang semua angin, tapi dalam pool dia ni masih ada lagi angin. So nanti susah untuk kita nak lipat bagi dia betul-betul padat kan. So kita gunakan function deflate. Dia ada satu function inflate dan satu function lagi deflate. So deflate ni dia akan sedut semua angin ni lah. Dia akan vacuum semua, keluarkan. Okey. Ni vacuum
Penuh bawah. Habis kan? Dikiling tak habis. Jadi kembung. Tarik ke bawah. Boleh dah tu. Macam tu je. Jadi yang Okey, maka berakhirlah kita punya camping di Asli Adventure base camp ni. So tempat memang menarik lah sebab dia ada boleh buat aktiviti dalam. Lepas tu view pun view sungai, view bukit, boleh ada mandi sungai pun boleh. Sungai depan ni je guys. Okay, so stay tune guys untuk next video. Jangan lupa support, komen, like, share, subscribe guys. Jumpa lagi di video akan datang.